last akaun emas. Baik, terima kasih di atas komen. So, kawan kita ni beritahu last akaun emas. Tapi sebenarnya, bila saya berkongsi tentang kewangan, masalah kewangan. So, kita kena faham satu benda tau. Masalah kewangan berpunca daripada, pertama sekali, tak ada simpanan. Bila simpanan tak ada, akan pergi kepada masalah kedua, berhutang. Nampak tak? So, dalam simpanan, banyak cara untuk kita menyimpan dan antaranya emas. Yang ramai orang tak sedar tentang kelebihan emas. Ini orang masih lagi menyimpan duit sebab dia tak faham macam mana sistem wang fiat ini bekerja. Yang mana nilai duit kita ni sentiasa hilang nilainya saban tahun dan sentiasa akan hilang disebabkan inflasi dan sud nilai. So, antara cara untuk kita selamatkan duit kita daripada hilang ketika kita menyimpan, antaranya menyimpan emas. Setuju ataupun tidak, itulah realiti dan hakikatnya. Kita boleh juga pilih instrumen-instrumen yang lain. Semuanya bergantung pada kita. Kita nak simpan apa pun tak ada masalah, as long as kita membina simpanan dan jangan membiarkan simpanan kita hilang nilainya. Semoga bermanfaat. Cuba korang komen kat bawah, korang akan simpan apa untuk selamatkan duit dan dekat mana. Cuba komen kat bawah.